Kau nak buat lagu mana? Sini Pak. Kakak, terima kasih ya selalu tolong ibu. Semenjak ayah tak ada ni, kakak yang selalu tolong ibu bantu untuk uruskan rumah. Terima kasih Kak Nan. Ibu, tak apa ibu. Kakak suka tolong ibu. Syukur kakak kan ada pada ibu. Terima kasih ya Kak. Tapi tolong ibu juga. SPM nak dekat ni. Belajar rajin-rajin ya. Baik ibu. Ibu cakap macam ibu, okey? Okey. Baguslah anak ibu ni. Ibu rasa dah okey dah tu. Tolong tengok Sat. Ui, sedapnya bau kok. Adik nak sikit boleh? Adik tak puasa. Lawak je, adik puasa kok. Panas. Nanti kita makan sama-sama berbuka nanti ya. Yes. Tapi ibu, kawan-kawan adik semua dah ada baju raya. Adik seorang yang tak ada lagi. Bila kita nak beli baju raya ibu? Adik, baju raya tahun lepas kan ada lagi. Tak ada duit. Alah kak ni. Tak apa Kak. Ibu ada duit lebih sikit ni tahun ni. Hari tu Makcik Mila hujung kampung tu dia ada order kuih kat kita. Rezeki kita bertambah sikit tahun ni. Ibu beli baju raya kita tahun ni nak? Yes. Ibu adik nak sambung buat dia sekolah lah. Baik. Okey adik belajar rajin-rajin nak? Cukup tak yang 100 ni untuk beli baju anak-anak aku ni? Lepas berbuka ni, Ayu dah bagi tahu nak bagi duit tempahan pilihan raya dia. Aku harap cukuplah untuk aku buat tambah-tambah. Okey, done. Kakak! Adik! Masak! Ibu nak habak ni berita gembira. Mainlah sini, Sat. Ya ibu. Kenapa ibu? Ibu ada tengok baju ni. Sesuai untuk kita 3 beranak. Okey tak? Okeylah ibu. Benar dengan bajet ada kita. baju raya tadi. Adik ni. Okey kan? Okey sangat, Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih. Kakak ada baju Asalnya raya. 2-3 hari lagi sampailah. Sila-sila esok sampai. Ni dia kata penghantaran percuma. Kita tunggu nak. Isyoknya tahun ni kita raya sedondon tau adik. Kita boleh jadi boria. Yes. Alhamdulillah. Pucut! Ya patutlah penghantaran percuma dibalingnya pasal kat aku. Ya Allah. Sampai ni tak sabar nak buka. Masya Allah. Apa dia ni? Aku beli lain dia hantar lain. Ish. Apa pun nak buat ni? Ayo dia tak ada dekat tu. Yang boleh buat tu. Munah, mana Munah ni? Munah. Tak ada orang masuk je lah. Weh, Munah. Mak hang hijau. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim Asmido. Terkejut aku. Awak hang tak bagi salam. Lah, labuh dah mulut aku dah bagi salah. Hang nak fikir apa? Ni hang tengoklah Midah weh. Aku Apa beli baju ni? kat online. Hang tengok ni. Dah lah raya 2-3 hari lagi. Aku tak tahu nak buat macam mana ni Midah. Loh, hang beli kat mana? Apa siapa dapat kain lain, baju lain? Ni aku beli kat online lah. Aku rasa hang ni kena tipu lah Munah. Itulah hang, aku dah pesan dah kan tengok betul-betul. Ni aku ni dah cek macam-macam yang hang duk pesan kat aku tu hang tahu tak. Apa trusted seller lah. Apalah hang tengok ni. Aku ni ada RM100 ni je. Kalau ada dapat duit balik, bolehlah aku beli baju dekat bazar raya tu. Macam mana aku nak tolong hang Tak apa. Aku rasa hang kena fikir PDN. Oh, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup Pulau Pinang tu kan? Betul yang tu lah. Jauh Midawai nu kat Kompleks Sempilan Seberang Jaya nu. Aku ni cuma ada motor kat Cel tinggal roh laki aku je Midawai. Ni aku pun tak tahulah. Siap-siap esok lusa baru sampai. Hang lah apa? Siapa suruh hang fikir PDN? Lah, lepas tu aku nak buat aduan lagu mana? Lah ni tak gaduh Semua di hujung jari. Hang buka telefon hang bawa main telefon hang kita tengok. Kat mana ni hang mai tengok Sat? Ni, tu boleh tengok dekat Aduan Suri ataupun portal e-aduan KPDN. Senang. Semua boleh cari dekat telefon ni. Mari kita isi sama-sama.
ada hak sebagai pengguna. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kamal dari KPDN Pulau Pinang. Boleh saya bercakap dengan Puan Maimunah Mawaddah Warahmah? Waalaikumsalam. Ya Cik Kamal, saya Puan Maimunah. Puan, saya hubungi Puan ni berhubung aduan yang telah Puan salurkan pada kementerian melalui portal e-aduan. Saya merupakan pegawai penyiasat bagi aduan Puan. Fuyo, cepatnya KPDN Pulau Pinang buat kerja. Baru semalam je saya isi dekat portal Easy Adu tu, Cik. Benar Puan, kami perlu mematuhi piagam pelanggan bagi aduan yang diterima. Kami akan lakukan sebaiknya agar masalah yang dihadapi Puan dapat diselesaikan dengan segera. Oh, terima kasih banyak ya, Cik. Tiada masalah Puan, kami berkhidmat untuk rakyat. Saya akan hubungi Puan semula dan memaklumkan kepada Puan sebarang makluman berkaitan aduan Puan ini. A few moments later. Hello, Assalamualaikum Puan Maimunah. Pihak KPDN telah menjalankan siasatan ke atas aduan Puan. Pihak Baju Lawak Empire telah bersetuju untuk memulangkan bayaran yang telah mereka terima dari Puan. Alhamdulillah kakak, adik. KPDN PP dah bantu tolong kita untuk dapatkan duit kita semula. Alhamdulillah, ibu rasa lega sangat. Ya Allah, alhamdulillah syukurnya ibu. Kita ada baju raya tahun ni. Yeay! Yes, Ibu, adik. Ibu nak minta maaf lah dekat anak-anak ibu. Lambat sikit tahun ni kita dapat baju raya. Jom kita pergi bazar raya. Jom. Kita beli baju raya. Yes. Jom. Jom adik kakak. Terima kasih ibu. KPDN Pulau Pinang sentiasa komited untuk membantu anda. Salurkan aduan anda ke platform yang telah disediakan dan kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Raya dengan kesyukuran.